Untuk soil analysis, dia population CFU, right? Population dia just bagi tahu secara general berapa dia punya 10 times dia tu berapa je. Tapi kita tak tahu dia dominant microbe kat dalam tu. Itu je. Kita cuma boleh tahu the population, tapi kita tak tahu yang mana dominant. So try to identify yang the dominant one. Yang tu you kena, ada satu company daripada Korea, dia boleh buat reading the microbe population, the specific strain yang boleh tu. Apa nama company tu? We did talk dengan dia last year. Oh, yang segitiga tadi, physical. Sekejap saya tulis. Sekejap. Tak ada pen lah. Physical, okay, dia adalah physical, chemical and biology. Physical tu adalah structure dia. Okay. Boleh? Cik Cincong Cik Cincong tanah apa tu? Tanah jihad Allah. Saya dah nak habis live dah ni. Okay, saya pilih lagi satu soalan ya. Macam lah. Kata ya. Tapi 1 hektar per tan untuk turunkan 1 pH. EM dia boleh improve. Dia dalam kategori microbe tau. So dia akan dia akan improve dari segi microbe population, dari segi biologi. Okay. Kalau pH 7, okay, untuk alkaline ni, nak kena alkaline, you kena pakai sulfur based fertilizers. Okay. Sorry. Okay, saya jawab last soalan. Kesihatan tanah tak ada tau. Tapi alat untuk pH ada sebab tool, set tool untuk ammonium sulfate, potassium sulfate, itu semua sulfate base lah. Okay, last question. Kita tak boleh pergi dah. Untuk tanah yang berlumut tadi, right, sebab dia jadi sebab apa tau? Tanah kita lembap ataupun bertakung. Alright, so saliran dia lemah. And then cahaya dia rendah. Alright, so usually itu yang kawasan berlumut. Dan usually dia ada bagi kesan kepada tanaman sebab bila berlumut tu, tanah kita kurang oksigen tau. Oksigen tak boleh masuk. Okay, and then nutrient tu susah bergerak. Bila you put the baja tak boleh ambil. Okay, so hasil dia akan drop. Itu lumut. Dan usually dia, saya nampak this is common condition mana ladang-ladang sawit yang umur dia macam dah nak ke matang. Mungkin dah dekat 20 tahun. Alright, kawasan tu macam lembab. Itu banyak lumut. Even dekat nenas pun ada. Alright, so apa yang patut kita buat? Okay, this one. Improve you punya saliran. Alright. Improve saliran, baiki saliran. Maksudnya you punya water movement dekat dalam ladang tu tak betul. Check balik irrigation system you macam mana. Alright. Yang kedua, kurangkan air yang bertakung. Improve the structure. And then longgarkan permukaan tanah. Esok masuk ladang, saya dulu masa dalam live saya pernah cakap kat diorang, garu tanah tu, tengok keadaan tanah tu macam mana.
Saya suruh garu tanah tu. Okay. Apa yang korang bincangkan ni? Pasal katak tadi ke? Untuk bagi oksigen pada tanah kena gembur. Yes, betul. Oh, yang Cik Ijan, check you punya program. Kalau untuk sawit, right? K1, satu lagi boron. Something elemen yang kita selalu kekurangan. Kita tak ni. Boron dengan silika. Sepuluh ekar macam mana nak garu? Janganlah garu semua tanah. Garu spot-spot dia lah. Sebab dia bukannya nak ni, sebab nak tengok identify tanah you tu. Siapa yang follow live saya sebelum, saya suruh dia garu pakai garpu tau. Sebab identify mana area yang kita kata ada compaction. Compact ke tak? Kalau compact, ada method dia. Sebab tu saya suruh garu. Boron. Okey, kalau lumut. Okey, yang ni menarik. Sekejap Waalaikumsalam. Okey, sekejap Untuk apa tadi? Okey, yang boron ni. Okey, nanti saya jawab pasal boron. Okey, sekejap. Boron ni saya suka sebab dia adalah my first PhD. Dulu saya buat pasal nitrogen dengan boron. In fact, saya pernah bekerja dengan company daripada Turki.